Selamat datang ke satu lagi episod Berbual, di mana kita akan menyingkap salah satu kisah penting dalam sejarah Singapura, iaitu perjalanan masyarakat Melayu Islam kita lah. Jadi hari ini tetamu kita ni merupakan antara tokoh utama dalam aktivisme masyarakat, pernah menerajui institusi seperti AMP dan MUIS, dan kini adjunct senior fellow di Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Sejarah 6, dan juga kita punya non-resident ambassador ke Algeria. Selamat datang Encik Muhammad Ali Musa ke Berbual. Ya, terima kasih. Tapi hari ni you datang bukan tak pakai topi masyarakat lah. You datang sebagai penulis buku Ascent Towards Pinnacle yang sudah diterbitkan dan akan dilancarkan tak lama lagi. Bila Lancarkan pada 16 Oktober oleh Puan Halimah Yaakob sebagai tetamu terhormat. Di mana tu akan diadakan pelajaran? Di Newport, di National Library Board NLB. Yeah. Okey, kita ni berterima kasih lah you datang sebelum pelancarannya. Hari ni kita buat rakaman ni pada 6 Oktober. Dan kita very honoured to have you on Berbual, a very respected community leader lah. And again, you are not here as a community leader or an ex-community leader. You datang ni sebagai penulis buku. And I guess if we boleh mulakan seperkara yang menarik perhatian saya lah, yang you katakan buku ni, menyifatkan buku ni sebagai gabungan memoir dan analisis. Kenapa you buat menyifatkan buku ni sebagai sedemikian lah? Kenapa? Saya kira yang penting ialah apakah nilai tambah atau value add bagi penulisan sesebuah buku itu. Jadi kalau kita selalu ambil buku tu berdasarkan kepada catatan-catatan atau rujukan yang sudah ada, saya kira mungkin kurang nilainya. Tapi apa yang pendekatan saya lah, saya alhamdulillah sejak 55 tahun ini, saya menimba dan juga mengumpul banyak pengalaman, maklumat, informasi dan juga perspektif yang belum saya luahkan atau belum saya suarakan. Jadi ini adalah sebagai apa yang kita panggil sumber asal utama atau primary source. Belum ada lagi di domain umum atau di public domain. Jadi niat saya ialah untuk mengongsi perkara-perkara ini dan maklumat, informasi dan pengalaman saya yang belum pernah saya kongsi dengan yang lain. Jadi inilah tujuan saya sebagai satu gabungan, iaitu memoir itu sebagai pengalaman apa yang saya mengalami, penglibatan saya, interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin utama negara, perbualan saya dengan tokoh-tokoh, misalnya ni dengan almarhum Haji Yaakob Mohamed. Sangat bernas sekali. Jadi ini semua saya masih lagi dalam diri saya. Saya nak luahkan, nak express semualah, nak letakkan di public domain, dia akan semua dapat baca. Kalau manfaat tu, alhamdulillah lah. Tujuannya apa untuk meletakkan segala ini di domain umum ni lah? Tujuannya, saya kira ini perjalanan masyarakat, banyak sekali iktibar, banyak sekali pengajaran yang boleh kita timba. Jadi macam saya pun sebagai apabila saya daripada sejak usia remaja, saya sangat suka saya bertemu dengan tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita, belajar pada mereka. Jadi pengalaman-pengalaman lama ini merupakan pengajian kita untuk masa kini dan juga untuk masa depan. Kan telah dinyatakan bahawa there lie dalam bahasa Inggeris, there lie in history lessons for people who think. Jadi inilah saya ingat tujuan saya dan inilah sebagai sumbangan saya kepada pembangunan seterusnya masyarakat Melayu Islam Singapura. Saya tahu Haji Alami tidak mau memberi tumpuan kepada sudut aktivisme selama ni, tapi kita perlu sentuh sedikit lah. Haji Alami begitu aktif dalam masyarakat, dan bapa Haji Alami juga seorang pemimpin masyarakat ketika itu. Boleh ceritakan bagaimana ialah semangat menyumbang kepada masyarakat tu boleh berputik lah. Saya bermula sejak usia 13 tahun. Menengah satu. Apa kita buat beli 13 tahun? Mungkin. Dah lahir lagi. Tahun 69. Jadi itu masa abah saya
almarhum Haji Musa Yusof dilantik sebagai setiausaha yang pertama MUIS. Kita masa setiausaha sekarang dipanggil CE lah, Chief Executive. Dan pada masa tu di rumah kami tu ada datangnya pemimpin-pemimpin masyarakat yang duduk dalam majlis agama Islam, dah berbual, dah mesyuarat di pejabat. Lepas mesyuarat di pejabat, datang makan balik. Sama di rumah. Jadi saya duduk belakang bapa saya, duduk di lantai, dengar perbualan mereka. Dan saya lihat mereka tu menggunakan bahasa emosi. Dan juga saya dapat lihat ketegangan atau tension. Jadi saya pun lebih minat lah, apa ni berlaku ni. Kan saya 13 tahun. Jadi saya dengar, oh ni ada banyak cabaran, ujian yang dihadapi oleh ayah saya dan oleh MUIS. Tapi Alhamdulillah, ini sebagai kata orang tu, saya punya nasib saya. Guru bahasa Melayu saya tinggalnya di Jalan Kuda, saya di Jalan Jaafar. Jadi satu lane ni. Tiap pagi tu dia tawar saya untuk memberi tumpang saya ke sekolah. Jadi saya kata, kenapa cikgu macam ini? Rupanya dia tahu siapa bapa saya. Jadi dalam kereta tu, dia hentam saya, left, right, center. Tak dapat bapa, ada anak. Dia hentam bapa saya, dia hentam MUIS, dia hentam PAP, dia hentam Singapura. Dia bilang, apabila Singapura berpisah dari Malaysia, kita mendapat satu tawaran yang tak baik, bad deal untuk Melayu Singapura. Jadi saya sebagai anak pada ayah saya tu 13 tahun, saya rasa saya nak kena mempertahankan bapa saya. Jadi saya balik, lebih banyak perbincangan saya dengan ayah saya. Saya ikut dia pergi ke office. Saya dengar perbualan di MUIS tu. Ada kertas-kertas yang kat atas meja, saya cek tengok. Lepas tu bapak saya pun selalu bawa balik file. Dulu tak ada laptop kan. Balik file. Bapak masuk tidur je, saya bongkar beg dia. Ini saya 13-14 tahun. Saya bongkar beg dia, saya baca semua. Dapat saya lihat catatan-catatan file Lee Kuan Yew, Usman Wu. Saya baca semua. Kenapa? Nak dapat bahan lah. Besok pagi nak kena diproseskan lagi. Jadi saya gunakan bahan-bahan yang saya curi lah pada beg-beg pada file ni untuk berdebat dengan guru saya. Jadi dia nasionalis Melayu dia kuat. Lalu dia ajar saya, dia didik saya. Jadi itulah politik, pendidikan politik saya yang pertama sekali tahun usia 14 tahun, 13 tahun. Itu saya bermula tu. Lepas tu saya lebih berminat lagi